Ini yang kedua sahabat. Tak tahu banyak sampah. Tak ada pula. Banyak ikan daun. Allahuakbar. Ui, licin. Jangan. Allah. Oh, ada. Ada. Sebelah sana. Sebelah ni. Bos sawit ni. Oh, besar. Ha, ini ada. Yang ini ada. Mantap. Adilah, bawa rasa-rasa. Rasa-rasa ada. Ha? Ada lagi. Hujung ni gasak tu. Ui, ada mantap. Berapa ekor ni? 4 ekor. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita dalam Suara Channel 88 Kiri. Jap. Pada pagi hari ini saya turun pantai jugalah sahabat. Tapi pantai di sebelah sana. Tapi saya turun di sebelah sini. Kerana pada pagi hari inilah sahabat, air mati. Time cuti saya kena air mati pula. Dan saya akan turun mencari hasil jugalah sahabat. Tapi dengan cara menahan pukat dekat inilah, di satu spot yang padu mantap lah. Saya nak tahan pukat sahabat. Cuba menahan pukat di pantai sini sahabat. Inilah pantai saya. Air mati sahabat. Air mati memang. Dekat pantai air mati ya sahabat. Tapi dekat sini pun dia ada air sahabat. Okey, jom saya nak cuba tahan pukat dulu. Tengoklah macam mana sahabat. Okey, saya akan pasang ni sahabat. 2 inci dulu sahabat. Tak tahulah ni, tak tahulah kedalaman dia macam mana. Dalam kepala dada je tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Cetek je. Tengok macam cetek. Sampai ke tengah. Mantap baru. Abang nak turun kat bawah ni boleh? Dalam lah sahabat. Dalam sangat. Mantap dah ada. Hasil dah ada. Mantap. Tunjuk. Ikan apa tu? Ikan siakap. Anak ikan siakap. Tu dia. Pampaba. Oh. Mantap lah. Ya. Saya akan pasang lagi sahabat. Sana satu, sana lagi satu kot. Sampai ke pokok ni. Besar juga lah. Kat sini ada kot. Tak apalah, dekat sikit lah. Kita exercise ya sahabat. Exercise. Pasal sampai kat kayu ni. Dekat dia tak?
dekat mang. Sana sikit. Tengok mang. Kat sana lagi. Ni tengok. Sempit tempatnya. Ikut lah. Panjang ya kan? Ada boiling. Kalau ada boiling tu adalah tu sahabat. Ada pencerahan dia. Kat sini ya. Kita cubalah. Kat sini redop sikit, santai-santai. Anak pun tak panas. Sini daripada jaring sana pun nampak. Boleh lah. Jaring yang kedua. Tak nampak mana. Hujan pula. Aduh. Memandangkan keadaan tidak berhenti sahabat. Nampaknya saya kena turun jugalah sahabat. Sebab dia tadi saya pasang okey je. Pasang hujan turun. Alah. Ini ada sampah sahabat. Tengoklah apa yang ada sahabat. Alamak, cinone. Alah kecil ni. Ingatkan besar. Oh, ada. Ada. Ada gedas-gedus. Oh, ada sahabat. Mantap padu. Jadilah. Yang ni besar sahabat. Oh, yang ni besar sikit lah. Besar lah, hitam tadi piar dia. Tu dia sahabat. Mantap. Ada lagi sahabat. Itu hujan tu. Time hujan tu. Basah. Main air lagi lah sahabat. Orang hujan duduk kat rumah. Tadi saya elok je sahabat. Tak lama sangat orang rumah mengidam ikan ni ha. Ya ni. Apa ada juga lu. Ha? Ada ke? Sampah. Ada. Dia kalau memukat ni, kalau dia kena ada tu kan. Oh, hati yang syok. Gede. Ada. Kalau dia tak ada, syok. Ikannya kat tepi. Ni. Saiz. Mantap. Aduh. Boleh lah ya. Jadi lah ya. Ini air laut ni dah surut dah sahabat. Sebab tu dah banyak sampah sahabat. Tali piar ni padu mantap lah. Tali piar air masin. Itulah. Tengoklah. Besar. Gaya macam besar. Oh, ada lagi kat tepi-tepi ni. Oh, mantap. Aduh. Ya. Oh, sampai petang ni saya ni. Nasib baik tak ada apa ni. Sahabat. Tak ada komodo. Ada lah juga. Besar saiz. Ada kau. Ini dia.
Hai. Boleh lah. Jadilah. Hujan lebat tak akan berhenti dah. Dah berapa jam lah tadi. Okey ke tu? Saya tanya kamera saya okey ke? Okey. Alhamdulillah memudahkan segala urusan. Dan dah tak ada dah. Okey, jom kita tengok yang kedua ya sahabat. Okey, dah sampai yang kedua. Tengoklah sahabat. Memang makanan dia lah kalau hujan. Makanan dia baik. Ini yang kedua sahabat. Tak tahu lah. Banyak sampah. Apa? Tak ada pula. Air. Banyak air. Banyak ikan tu. Banyak kan? Ikan daun. Allahu Akbar. Ui, licin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Tak ada. Kalau dia ada tak macam ni. Ada punya. Tak ada kot. Tu banyak. Tu. Kot lah. Macam ada. Tak tahu. Spot nombor 2 ni tak padu. Banyak daun. Ini pada lama dah tak makan tu sahabat. Ada. Sebelah sana. Sebelah ni. Buat sawit ni. Besar. Ada sahabat. Seekor je lah. Kira ada lah juga. Tak boleh. Itu dia sahabat. Mantap, aduh. Alhamdulillah ada lah. Macam-macam. Tak ada. Okey, jom kita tengok yang ketiga. 2 apa? Op. Ada janganlah. Okey, yang ketiga. Apakah yang berlaku? Macam biasalah sahabat. Dia kalau dengan daun kering ni ada lah. Bukan ni nampak besar. Dia punya apa ni? Besar bukan. Tapi ada kau. Ada hasil kau. Tak ada macam tak ada je. Tak ada lah. Daun. Basah bang. Daun banyak. Alah. Kalau laut macam ni mampus. Tak ada. Hujan tu kot. Air hujan tu kot. Tak ada ikan. Tak ada ikan lah. Gagal. Yang ini tidak berjaya. Alah. Ikan. Ini ada. Yang ini ada. Mantap. Jadilah buat rasa-rasa. Rasa-rasa ada. Tak payah besar-besar.
Janji sedap. Janji ikan tali piai air masin. Sedap ni sahabat. Tapi time air mati je lah dia ada. Time air jalan dia tak ada sahabat. Sebab ni tempat ni akan kering. Ada lagi sahabat. Wah, mantap. Aduh. Wah. Aduh. Aduh tu. Aduh, ni dia. Yang betina. Yang hitam jantan, yang macam ni betina sahabat. Jadi loh. Ada jugalah berikut-ikut. Mana masak. Lepas sangat lah sahabat. Oh, besar ni. Garang. Perempuan ni garang memang. Pau. Oh, laki. Ada lagi lah. Upai. Tanya pada sebelah sini. Sebelah sana tak ada kan? Sebelah jalan tak ada. Ada lagi ni. Jangan tarik. Itu hari saya dah mancing kat sini sahabat. Tapi tak ada. Tak ada. Ingat mancing ada lah. Oh, ada 2 ekor lagi. Oh, gasak lah. Ui, ada lagi. Hujung ni gasak lah sahabat. Hujung ni memang gasak. Ada lagi 5-6 ekor lagi. Baru sekejap. Saya rasa-rasa boleh lah. Kalau ikan puyuh besar ni dah babon lah ni. Mantap. Ada lah. Ui, ada, mantap. Berapa ekor ni? 4 ekor. Basah. 4 ekor ke 5 ekor? 4 ekor. Hitam apa? Bukan, tahu. Tali piai hitam Hitam ni sedap ni. Manis. Ada lagi. Sabar. Saya pelan-pelan je. Tak boleh ganas-ganas sangat. Ikannya lembut. Buka pun lembut. Ada lagi yo. Sabar. Acuk. Ada lah. Dah banyak lah. Okey, mantap. Dah berat. Ada lagi. Okey, dah tak ada dah. Okey lah sahabat. Nampaknya hari semakin menjadi-jadi. Wow. Mantap. Aduh. Jom lah. Kilat pun makin banyak lah sahabat. Makin banyak. Kilat makin menjadi-jadi. Jadi sampai di sini sahajalah sahabat. Nampaknya sampai di sini sahajalah sahabat. Sekejap je. Nampaknya setakat ini sahajalah sahabat. Petir kilat menyambar-nyambar.
Bahayalah. Tadi elok je saya pasang tadi. Saya pasang dah siap. Dah siap sampai yang terakhir. Hujan pula. Alah. Tak apalah sahabat. Oh, ada jugalah rezeki untuk saya pada pagi hari inilah sahabat. Dan nak tengah hari dah pun. Banyakkan daun. Okeylah, jom. Saya nak buka dulu pukat-pukat ni. Nah, nanti kita tengoklah hasil banyak mana sahabat. Kalau dia tak hujan yang ada ni. Jadi kerana banyak daun. Okeylah sahabat. Saya dah selesai dah. Sahabat nampaknya banyak ni lah daun kering tu sahabat. Macam tu. Banyak dia trim pokok tu kan. Alhamdulillah ada jugalah rezeki pada menjaring sekejap je. Ada jugalah. Ini dia sahabat. Itu dia mantap baru. Guys, bolehlah sahabat. Tak kalau lauk tu lepas sangat lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 ekor sahabat. 16 17 semuanya. 19 ekor. Alhamdulillah ada jugalah. Banyak mantap baru. Setengah baldi Ini setengah badi. Jadilah sahabat. Itu kapur sahabat. Kapur ni. Dah lama tak makan Alhamdulillah. Untuk isteri kita yang mengidam, alhamdulillah dah settle masalah dia. Tambah yang baru. Aduh. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Seru Channel 88 Carry. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah walaupun hujan teredah sahabat. Redah. Sebab kita dah buat. Jadi itulah. Datang daripada jauh boleh tahan. Okey. Memang banyak kereta lalu lalang kat sini sahabat. Boleh lah buat rasa-rasa. Makanan budak. Okeylah, jom. Kita akan jumpa lagi. Ini hujan tak berhenti sahabat. Dah lama dah tak hujan. Hari ni baru hujan. Jom. Asyik macam ni je lah, dik. Pindah ke sana, pindah ke sini. Tapi hari itu hari kita dah cuba kat sini. Mancing itu hari dah cuba dah. Ekor pun tak ada. Sekor tak ada. Ada. Jadi 19 ekor. Kita bukan selalu pergi sahabat. Jarang sekali. Okey, jom balik. Okey, kita dah sampai rumah sahabat. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Satu bekas ni jugalah. Tu. Ini yang sudah digoreng. Satu bangkuk juga jadi loh. Ini memang kita buat makan. Saya dah kena goreng ni sahabat. Hasil baik tak melekat. Biasa kita goreng melekat Saya sebenarnya sedang makan sahabat. Okey, alhamdulillah dah siap, dah selesai. Ya Allah, ya Tuhan ku, panas. Berebut dengan dia lah. Berebut dengan anak-anak Dan ni lah sahabat. Kita ni lebih suka bersederhana ni sahabat. Ternyata ini sangat sedap sahabat. Itu begitu keras.